IJM Corporation berhad menafikan sebarang salah laku dan menegaskan komitmen untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa susulan laporan media yang tersebar. Syarikat memaklumkan pengerusi Tan Sri Krishnan Tan telah bertemu pegawai SPRM dan memberikan kerjasama penuh, manakala beberapa kaki tangan lain yang diminta turut membantu siasatan. IJM turut menjelaskan bahawa syarikat serta rakan sekutunya di United Kingdom tidak mengetahui sebarang siasatan oleh pejabat penipuan Sirius SFO UK dan menegaskan tidak pernah dihubungi oleh agensi berkenaan. Syarikat juga menolak dakwaan pengubahan wang haram khususnya berkaitan pelaburan di UK sambil menjelaskan pembiayaan projek sejak 2012 diperoleh melalui institusi kewangan Malaysia dan tertakluk kepada proses tadbir urus serta penilaian dalaman kumpulan. IJM menegaskan operasi perniagaan berjalan seperti biasa dan komited mengekalkan standard tinggi tadbir urus, ketulusan dan integriti dengan sebarang perkembangan material akan dimaklumkan mengikut keperluan. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.